Assalamualaikum geng. Jadi hari ni pagi ni kita ni semua geng-geng tangkap siput bayam penyelam lautan di Bamcoh. Okey. Ni tengah-tengah santai baru semua geng-geng pakai baju scuba, baju selam semua. Nampak sini kawasan Bamcoh. Tu ada orang mengai tu. Nampak. Okey, dapat. Saya aku tunjuk gambar apa yang kami buat. Ni tangguk ni, tangguk kami gunakan untuk tangkap siput. Okey, jadi cara dah. Alung kuat sikit kan hari ni alung kuat sikit. Alung agak kuat mencabar kata sedikit mencabar. Okey kan? Dan ni aku buat video short, video pendek sikit. Sebab dah lama tak buat video. Ni hasil dah, ni tangguk yang kami gunakan untuk tangguk siput. Ni hasil dah. Ni hasil dia. Okey, tu tapi dia campur sikit dengan kulit-kulit kan. Kita kena asing ada siput dah, kita kena pilih. Kena asingkan siput. Kulit kita buang kita pilih siput, kulit kita buang. Okey kan? Okey. Ni cara-cara dah. Cara-cara kami selam. Okey. Ini kira pok-pok mengai ni, apa boleh mengai ni Bamcoh ni. Tanjung Pinang Perak, Bamcoh. Tengok. Okey gang, selamat menonton. Terima kasih yang baru tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, semoga jumpa di video akan datang. Baik, terima.